Allahu Akbar, sesungguhnya saya kira ada antara kita pernah lalui pengalaman atau situasi getir bila berdepan dengan mungkin ahli keluarga tercekik ataupun dalam situasi lemas dan sebagainya. Saya sendiri pernah lalui situasi anak saya yang nombor 3 tercekik coklat. Kita duk sibuk duk mengangkat barang, bawa beli barang, tengok dia tengah berdiri kat dalam rumah, dia membongkok dan air liur keluar daripada mulut dia tak bergerak. Sehinggalah kakak dia kata, "Baba, cuba tengok ni, Muhammad tak bergerak ni, rupanya dia dah bila saya korek mulut dia keluar coklat besar macam tu." Jadi sebab saya pun tak perasan, saya bagi coklat. Dan bayangkan kalau kata saya tak perasan, dia duduk belakang kereta dan sebagainya, apa telah berlaku pada keluarga saya. Na'udzubillah min zalik. Jadi hari ini kita perlu ada ilmu untuk dalam berdepan dengan situasi getir, kadang kita dalam situasi yang cukup mengejutkan, kan, kita tak boleh nak buat apa, kita terkejut. Jadi kita bersama dengan pengarah Hospital Pakar Al-Islam Dr. Ishak Mas'ud akan berkongsi tentang celik CPR, tindakan awal mampu selamatkan nyawa. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sendiri pernah tak lalui situasi macam saya katakan tadi tu? Tak. Tapi di hospital dia lain cerita sikit lah. Lain cerita sikit. Adik keluarga? Lebih mencabar. Tak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Tapi di hospital lebih mencabar daripada itu. Ya, mungkin doktor boleh ceritakan kenapa pentingnya celik CPR FEMA Life Saver Malaysia ni untuk dilaksanakan? Pertama sekali, terima kasihlah kepada TV Hijrah bagi peluang untuk kami dari segi penganjur. FEMA Life Saver ni sebagai background, sebagai satu program yang dilaksanakan oleh FEMA. FEMA itu adalah Federation of Islamic Medical Association sedunia yang mengadakan program ini setiap tahun. Akhir September, Sabtu di seluruh dunia. Lebih kurang 200 masjid, 300 masjid di seluruh dunia. Dimulakan di UK pada tahun 2014 dan sekarang telah berkembang sampai Australia, Indonesia dan Malaysia. Kenapa kita kena buat? Kaedah gini sajalah. Dari segi kita tahu bahawa dalam Islam ini satu nyawa itu penting. Ya, sangat. Menyelamatkan satu nyawa itu seperti kita menyelamatkan seluruh umat. Itu pertama. Dan yang kedua, kita tahu maqasid kawaid syariah ini nyawa itu jatuh nombor 2. Jadi penting sangat kita. Dan satu lagi ialah bagaimanakah masyarakat kita di Malaysia ini. Kita tahu bahawa statistik menunjukkan kalau berlaku di sektor US itu kalau berlaku satu lebih kurang 33% orang boleh buat CPR itu. Tapi kalau di 33%, maksudnya mereka ada ilmu. Ya, ilmu. Jadi kalau di Malaysia ni rasa saya tak ramai gitu. Jadi statistik ada 15, ada 20, ada jadi berapa tepat. Jadi kita nak memberikan kesedaran bahawa bagaimana pentingnya ilmu ini. Ilmu dan juga kita kena tahu bahawa dia tak tahu pun siapa yang berlaku. Seperti mana dia sebutkan tadi. Bahawa mungkin kita kena, keluarga kita kena, dan inilah yang kita harapkan supaya kesedaran itu. Yang kita budayakan ilmu itu, kita tahu dan kita boleh praktikkan. Tak payah kesahlah berlaku tak berlaku, tapi kita ada ilmu dan boleh kita laksanakan dan membantu orang lain. Bukankah itu baik kan, bantu orang, terutama kerana kita tahu bahawa kalau kita lambat melaksanakan kita katakan prosedur ataupun kecemasan ini, setiap saat itu akan bermakna, setiap minit itu akan bermakna. 10% turun. Jadi kalau lagi lebih daripada 10 minit itu, maka prognosis ataupun akan kita outcome-nya tidak begitu baik. Jadi inilah yang kita nakkan. Dan kita FEMA dengan Islamic Medical Association dan kita Hospital Pakar Islam telah bersama-sama untuk mengadakan, dan kita ada 6 tempat kali ini yang sebenarnya. Di mana tu doktor? Di Masjid Negara yang kita organiskan secara dengan Al-Islam dan juga beberapa rakan-rakan yang lain. Tapi ada 5 tempat lagi di Putrajaya, di Puncak Alam, di Slim River, di Penang dan juga di Kedah. Jadi saya rasa 6 tempat lah yang kita adakan. Yang terdekat pada 28 September bertempat di Masjid Negara. Sebelah aja. Sebelah bawah aja, belakang ada. Kok saya tiba-tiba muncul kat situ kan? Jangan tiba, please datang. Pukul berapa bermula? Sabtu lepas pagi? Kita di sini dia ada special sedikit. Kenapa special? Kita pertama kita ada timbalan menteri di Jakir Belahad ya. Dan yang kedua, kita ada program bukan saja untuk kita mengetahui CPR ini ataupun celik CPR, tapi juga kita ada program ceramah panduan ibadah untuk pesakit. Jadi untuk yang CPR satu hal, tapi kita nak bagikan juga pengetahuan dari ibadah ini. Bagaimana kita melaksanakan. Ini yang satu yang kita rasakan penting, kerana kita sakit tu ada bukan kita saja, keluarga kita mungkin sakit dan perlukan panduan yang tepat, yang betul supaya kita boleh beribadah dan tidak berhenti, insya-Allah. Jadi kita dah tahu tarikhnya, lokasi-lokasinya. Mungkin kita nak tahu bagaimana cara kita nak turut serta. Okey, dia ada kita punya website ada dalam Facebooknya, dari banyak link yang kita ada. Kita akan bagikan, buka dengan
website FIMA Live 7 Malaysia dan juga Al-Islam punya Celik CPR punya, dan ada link dan boleh register awal. Dan kita harapkan ramailah yang datang. Tak perlu bayar pun ya. Insya-Allah itu. Insya-Allah. Dia adalah percuma ya. Ya, percuma. Tolong tanda kalender anda. Okey, baik. Tadi kita dah tahu di Masjid Negara Kuala Lumpur. Di tempat lain dah ada tarikh ataupun belum lagi? Semua sama. Kita akan serentak. Yes. Okey, untuk makluman semua, kita akan laksanakan secara serentak di 6 lokasi. Yes. Tengok kat poster ni, ada tak yang berdekatan dengan alamat kita, tuan-tuan? Tuan-tuan haji, haji-haji di rumah. Dan cara ni ada kita walk in saja nak dapat. Tapi kalau lagi baik kita register dulu lah. Jadi lebih baiklah. Jadi kita tahu berapa nak dijangkakan hadir dan sebagainya untuk siapkan tempat dan sebagainya. Apa kita jangkakan akan belajar? Adakah katalah saya hadir, saya akan belajar untuk CPR? Ya, real. Kita bagi sikit penerangan dan kita akan belajar bagaimana nak menekan, banyak mana nak menekan, apa ni prosedurnya, dan kita belajar berhubung dengan mesin yang kita sebutkan tadi, mesin apa ni? Automated External Defibrillator. Jadi yang ni misalnya ni, salah satu masalah berlaku apabila kita berlaku keadaan arrest itulah jantung kita akan ada masalah perjalanan jantung, pergerakan jantung. Jadi mesin ini akan menganalisa pergerakan jantung dan dia akan bagikan indikator automated. Maknanya dia sendiri yang telah boleh menganalisa dan berikan sama ada bagi shock ke tidak. Kan kita tengok bila dalam cerita ni cerita dalam movie lah kan. Macam itulah. Dia sendiri akan bagi pop nak bagi. Dia mesin akan bagi tahu. Bukan kita kena standby. Okey, baik. Yang sebenarnya ini penting. Jadi kalau ikutkan Kementerian Kesihatan dulu telah menyarankan supaya setiap tempat publik dan masjid surau kita adakan, walaupun jarang berlaku, tapi ini satu aset yang penting. So di masjid ada lah ni. Sepatutnya ada, tapi banyak tak ada. Itu je. Jadi kata kadang bila ada mesin, kita tak tahu guna pun tak ada artinya juga. Kena belajar itu jelah. Akan diajar juga. Akan dibelajar insya-Allah. Pada hari kejadian tersebut itulah. Baik. Jadi ini adalah patung yang akan kita gunakan sebagai latihan ni lah. Mannequin ya. Baik. Jadi katalah maksudnya kalau nak belajar ni kan kita ada peringkat umur, ada budak-budak sebagainya. Adakah dia terbuka pada untuk dewasa je ataupun kanak-kanak? Kanak-kanak pun boleh, tapi kalau kecil sangat susah jugalah ya. Tapi kalau kita lihat kan secondary school memang cantik lah kalau kita yang faham tu, dan ini penting sebenarnya. Kalau lihat kan di Jepun tu saya diberitahu bahawa primary school pun dah mula diberi ajaran yang tu. Masya-Allah. Perlu ada. Sekarang benda-benda kecemasan ni kita akan terkejut, panik, kita tahu nak buat apa. Tapi bila ada ilmu, kita tahu what's next. Okey, kita ceritakan ada pernah berlaku, saya ingat beberapa bulan tahun lepas, salah seorang penceramah tengah bagi ceramah kolaps ya. And cuma rakan-rakan yang lain pendengar cuma urut dada aja, mengucap itu saja. Jadi maknanya adakah itu caranya kita nak membantu mereka yang dalam keadaan tersebut? Dan kalaulah katakan ada yang tahu, tentulah dia akan memberikan bantuan yang sepatutnya maknanya CPR dan sebagainya, sementara kita panggil ambulans dan seterusnya untuk. Jadi kita tidak nak macam itulah. Maknanya dalam masjid ke di mana tempat yang ni, jadi inilah yang kita nak sebutkan supaya masyarakat kita ini memahami apa keperluan ini dan boleh berlaku di rumah. Kerana kita tahu dari segi statistiknya banyak daripada cardiac arrest ini berlaku di rumah. Berlaku di rumah, yang mana nak panggil ambulans kan jauh, susah. Tengah rehat, makan, tengah menonton TV, tiba-tiba diserang. Diserang. Dan masa itu penting. Setiap minit itu adalah satu yang penting. Jadi kita tak mahu kita katakan lambat dan memanggil orang lain, ataupun kita tak tahu, sepatutnya kita akan melaksanakan secepat yang mungkin, walaupun mesin ini tidak, ED ini tidak ada, tapi kita yang penting saya rasa. Ya, doktor, dalam istilah kita pun faham bahawasanya takdir, ajal maut ni tengah Tuhan. Itu tahu. Tapi kita sebagai umat Islam kena ikhtiar. Sebelum sampai masa ni kita tidak boleh mengalah begitu. Jadi itu yang penting. Kita kena ikhtiar. Saya rasa setiap isi rumah perlu ada ilmu ni, ilmu bantuan kecemasan, CPR dan sebagainya. Jadi selain daripada program Celik CPR, FIMA Life 7 Malaysia dan Karnival Al-Islam yang di Masjid Negara pada 28 bulan dan di 6 lokasi masjid yang lain, apa lagi yang ataupun program yang dilaksanakan oleh Hospital Pakar Al-Islam? Banyak program-program yang lain kita laksanakan, tapi saya rasa kita fokuskan yang ini dulu supaya kita dapat mesej itu sampai kepada masyarakat semua sekali. Sebab bila berlaku itu kita tidak nak maknanya Muslim dan non-Muslim, tidak. Ini adalah tugas kita. Menyelamatkan nyawa sama ada Muslim dan non-Muslim, ini tidak ada masalah. Itu tidak sepatutnya tidak ada kategori. Jadi supaya kita betul-betul, kita harapkanlah bahawa dalam ini mesej itu sampai dan kita menjadikan satu tanggungjawab untuk kita
mengetahui, dapat ilmu itu, dapat skill itu. Jadi untuk kita ada di dalam diri kita, di mana kita pergi pun kita dah bersedia itu, insya-Allah itu sajalah. Jadi program-program yang lain yang kita adakan pada hari tersebut, kalau di masjid negara ini ada medical check-up-nya, ada pemeriksaan giginya, ada fisioterapi, percuma je. Percuma. Jadi banyaklah itu. Medical check-up, pemeriksaan gigi, Ya, ada fisioterapinya, fisioterapi dan ceramah ataupun kita katakan panduan pesakit, ibadah untuk pesakit yang kita akan buat pada peringkat awal. Dan ada juga cabutan bertuah yang special untuk mereka-mereka yang bertuah yang tapi kena daftar dululah. Kena daftar dulu. InsyaAllah anda berpeluang untuk menangi cabutan bertuah yang dianjurkan oleh Hospital Pakar Al-Islam ni. Doktor sebagai penutupnya lah, harapan kepada semua yang bakal hadir. Pada saya lah pada saya itu penting supaya masyarakat kita ni memahami, mengetahui dan mengambil ini satu yang serius, kerana ini adalah satu ilmu yang kita harus ada. Ya, tak perlu kita pergi menjadi doktor kena segala, tapi ini basic saja. Dan kalau kita tahu tu, kalau berlaku ditakdirkan berlaku dalam keluarga kita, jadi kita bersedia, tidaklah kita rasakan Allah menyesal sebab saya tak belajar ini. Dan ini free sebenarnya. Ada 6 tempat dan besar dan tak perlu bayar, dan kita katakan kita register saja, pergi saja sampai pukul 12.30 pukul 1. Jadi harapkanlah ramai Sekejap masyarakat sekejap saja sambil kita ziarah masjid tu dan dapatkan insya-Allah ya. Insya-Allah. Jadi kami merakamkan jutaan terima kasih kepada doktor hadir hari ini, dan tahniah kepada Hospital Pakar Al-Islam atas penganjuran, dan insya-Allah kita seru pada orang ramai untuk dapatkan maklumat dan turut serta pada 28 September minggu depan hari Sabtu. Hari Sabtu 8.30 pagi hingga 12.30 hari, insya-Allah. Kita pakat-pakat datang ramai-ramai, isi masa bersama keluarga, insya-Allah. Jadi semua boleh datang sebenarnya. Boleh datang, dan super bukan hanya CPR saja, choking yang sebutkan tadi boleh, dan juga untuk infant, kanak-kanak kalau berlaku misalnya drowning apa tersedak susu dan sebagainya. Lebih komplit lagi. Insya-Allah. Terima kasih doktor. Insya-Allah dari sekian umur kita jumpa nanti pada 28 September. Tanda kalender kita masing-masing. Kalau boleh daftar dulu, ataupun kalau tak sempat daftar, boleh je walk in, terbuka pada semua, tak kisah apa juga peringkat umur dan lapisan masyarakat boleh turut hadir. Doktor, terima kasih banyak. InsyaAllah pada anda teruskan menonton, kita ada juga nak berkongsi sesuatu lepas ni. Jumpa lagi. InsyaAllah.